Assalamualaikum semua, saya Acap daripada Odek Channel. Okey, hari ni kita nak pergi ke Bukit Layang Pasir Gudang. Jom. Gambar sini tak? Tak nak? Tak jalan. Okey, inilah dia Bukit Layang Pasir Gudang. Macam inilah keadaan suasana di waktu petang di Bukit Layang. Kita nak buat apa kat sini? Jom saksikan. Okey, inilah dia. Hari ini kita akan bermain kapal terbang. Okey, ini kita buat cara pemasangannya. Kita akan bermain dengan anak-anak di padang layang Pasir Gudang. Jom. Abang takut ini tak? tadi kita beli ni dalam harga dia satu dalam RM5 ke RM8 tak silap. Dia jauh main depan sini kita Kawasan tak melanggar orang. Bukit Layang juga. Okey, inilah pemasangannya. Simple, senang je. Baby lah yang dah buka. Baby jangan letak bawah pecah. Dekat beg mama, kat beg mama. Pemasangan ni kita kena buat dengan berhati-hati. Kalau tekan terlampau kuat dia akan patah atau pecah sebab benda ni buat daripada gabus sahaja. Dengan perlahan-lahan, slow and steady. Okey, dah siap. The engine start. Balik sini lah, jangan main jauh. Sini, balik ke sini. Sini bapak balik, tengah balik. Abang sini, bapak tengah balik. Abang tengok. Alah, tak tumpah. Ania, pinjam bang, Ania. Sini bapak pandangkan, terbalik. Ania, dengar tak?
Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.